Dulu Laut Cina Selatan, Sungai Batang Sadung, Sungai Batang Lupa, Sungai Sebangan, Sungai Sebuyau adalah lebuh raya dan jalan raya kami. Longboat, express boat adalah kenderaan dan motosikal kami. Tetapi alhamdulillah hari ini kita benar-benar dapat menggunakan jalan raya yang kita kenali sebagai jalan raya yang sebenar-benarnya, termasuk adanya kemudahan feri yang membolehkan rakyat khususnya di kawasan Sebuyau ini menggunakan kenderaan hingga ke depan rumah masing-masing. Ini pendek kata merupakan perjuangan yang telah bersama-sama dapat dihasilkan oleh rakyat melalui Barisan Nasional. Malah selain daripada kemudahan asas jalan raya, kita juga mempunyai kemudahan bekalan elektrik luar bandar yang hampir keseluruhan kawasan Dun Sebuyau telah mendapat bekalan elektrik luar bandar. Begitu juga dengan bekalan air. Walaupun kadang-kadang kita menghadapi masalah bekalan air yang terputus, tetapi insya-Allah di suatu hari nanti masalah begini saya rasa tetap menjadi perhatian Kerajaan Barisan Nasional, kerana sesungguhnya Kerajaan Barisan Nasional sentiasa mendahulukan rakyat yang telah menegakkan Kerajaan Barisan Nasional itu sendiri, lebih-lebih lagi di Parlimen Batang Lupa dan Dun kawasan N22 Sebuyau. Dan saya juga berharap dengan tibanya pilihan raya negeri Sarawak yang ke-10, khususnya bagi N22 Sebuyau, sama-samalah kita mempertahankan kawasan N22 Sebuyau ini, kerana sesungguhnya Sebuyau adalah salah satu daripada kubu kuat Barisan Nasional. Walaupun sehari dua ini kita sudah nampak ada di antara para pemimpin yang menggelarkan diri mereka ulama dari PAS Kedah telah mula cuba memasuki kawasan Sebuyau, dan kita dapati kesemuanya datang dari seberang sungai, dari seberang Laut Cina Selatan. InsyaAllah apabila tibanya pilihan raya dan apabila tibanya hari mengundi 16 hari bulan April yang depan, kita hantar balik orang PAS ini. Kita hantar balik orang PAS ini, sama ada dari tempat-tempat lain di negeri Sarawak ataupun dari Kedah, dengan tangan kosong apabila tibanya pilihan raya nanti. Mereka hanya muncul 5 tahun sekali, sedangkan kita Barisan Nasional sentiasa berdamping rapat dengan rakyat di kawasan ini, dan kitalah yang sentiasa bersama-sama dengan rakyat merasai, melihat, menyelesai, berbincang apa jua masalah bersama-sama dengan rakyat. Dan alhamdulillah dengan kerjasama, dengan adanya dasar baik Kerajaan Barisan Nasional, maka wajah dan segala keperluan kita di kawasan N22 Sebuyau, khususnya di Batang Lupa pada amnya, telah dapat memberi manfaat dan faedah kepada kita. Jadi oleh itulah, jangan kita mudah tergoda, jangan kita mudah terpedaya, jangan kita mudah tertipu oleh janji-janji manis ulama-ulama yang datang dari Kedah ataupun mana-mana negeri yang mewakili parti PAS, kerana sesungguhnya Barisan Nasional di negeri Sarawak, khususnya yang diwakili oleh parti PBB, parti SUPP, SPDP dan PRRS, adalah komponen parti Barisan Nasional yang mempunyai sejarah dan rekod yang begitu baik dan masih mampu untuk memimpinkan kawasan Sebuyau dan negeri Sarawak. Dan oleh itulah, maka sama-samalah kita pastikan bahawa Barisan Nasional akan mempertahankan kawasan Dun Sebuyau dengan majoriti yang paling bagus sekali dalam sejarah.